Orang bawah aku ni buat kerja sebenarnya. Hakikatnya koma menjelat-jelat rupanya. Menjelat-jelat ni aku tak suka ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Ya Rabbi. Macam salah host. Terkoma. Aku dah kembali koma. Alright, kali ini kita ada cerita yang macam melibatkan satu orang kata pemimpin dan juga rakyatnya. Macam tu. Sebab apa? Sebab baru-baru ini kita ataupun rakyat Malaysia semua tahu yang kita sedang mengalami bencana alam iaitu banjir. Di mana kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya banjir, dan pada tahun ini kita mengalamilah banjir-banjir itu. Itu dia. Jangan double standard. Ini dia Azhan Rani, dia memberitahu, dia nak war-warkan kepada orang supaya pemimpin di luar sana untuk tidak double standard komoi. Ni apa cerita pula ni? Pelakon drama Nur iaitu Azhan Rani, dia berkongsi pendapatnya di laman Twitter miliknya sendiri mengenai orang kata culture ataupun budaya orang bawahan dan juga orang atasan yang orang kata diamalkan oleh sesetengah pihak ni komoi. Ini dia berkongsi, dia cakap apa? Dia cakap, aku percaya dekat mana-mana tempat orang bawahan mesti cuba untuk mengagumkan orang atasan. Cuma dengan adanya budaya macam ni, para pemimpin berjiwa rakyat mungkin terlepas pandang situasi sebenar yang sepatutnya mereka ketahui. Beliau membuat posting tersebut di atas orang kata isu yang mengatakan bahawa ada pihak yang memberi arahan kepada mangsa banjir untuk membersihkan kawasan banjir tersebut yang affected tu lah di atas sebab-sebab tertentu. Apa sebab tertentunya tu oi? Dia katanya sebabnya adalah kerana ada orang kata VVIP yang nak melawat kawasan, iaitu yang di-Pertuan Agong sendiri mencemaduli untuk melawat kawasan lah dan melihat kawasan banjir ada sekitar Taman Seri Muda Shah Alam. Dia juga berkongsi tentang orang kata dia screenshot tentang perbualannya bersama dengan Tuanku Permaisuri Agong berkenaan dengan isu ini sendiri. Isu ini menjadi perbualan hangat juga dan juga menjadi satu perkara yang sangat serius sikit lah. Kenapa? Ia melibatkan kos, melibatkan masa, melibatkan nyawa, melibatkan macam-macam pihak lagi komoi. Sebab apa? Sebab kita jarang sekali bencana alam ini berlaku di kawasan yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab ramai orang macam sebab apa? Sebab perkara ini dia berlaku tiba-tiba. Ramai yang tak orang kata expect benda ini berlaku. Walaupun orang kata ada pakar-pakar yang dah bagi tahu, yang dah memberi amaran pada awal-awal lagi yang perkara ini mungkin akan berlaku. Kerana hujan lebat, kerana hujung-hujung tahun kan, dia mesti ada orang kata musim monsun dan sebagainya. Jadi ada pihak-pihak yang tertentu ni dia macam terlepas pandang ataupun orang kata lambat membuat tindakan dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan satu kemarahan yang orang kata sangat kenapa kau tak dia macam kenapa dia jadi macam tu. Oleh sebab itu ramailah pihak yang cakap ini, cakap itu, cakap ini, cakap itu, termasuklah Azhan Rani sendiri. Saya mendoakan yang terbaik buat mereka yang terkesan dengan banjir ini. Semoga segala-galanya berjalan dengan lancar dan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga segala-galanya apa yang anda hajati pada tahun yang sebelum anda laksanakan pada tahun ini koma ya. Rasanya itulah sahaja koma cerita kita pada kali ini. Dan kepada anda semua, seperti biasa, kalau korang suka topik yang saya bawakan ini, komen dekat bawah, like, share dan subscribe kita punya YouTube channel, okey? Dan juga jangan lupa untuk follow segala platform media sosial yang kita ada. Kita ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada macam-macam lagi koma, banyak seperti biasa, okey? Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng agar tidak melepasi apa-apa perkembangan daripada Boom Malaysia sendiri, okey? Baiklah guys, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe.